Imam Syafi'i kata Lailatul Qadar ni dia duduk pada 10 terakhir Ramadan. Duduk tu pula malam-malam ganjil. Kena jaga betul-betul malam-malam ganjil tu. Dan malam-malam ganjil tu pula yang paling kena jaga 21 dengan 23. Kemungkinan dua tarikh tu kata Imam Syafi'i. Baik, perkataan ini yang menjalani oleh Sufi dan menyebut mereka akan dhabit dan kaedah bagi demikian itu. Dia pada cerita pula kaedah nak kira. Lagu mana? Pertama dia kata, jika adalah awal puasa hari Jumaat. Kalau puasa jatuh pada hari Jumaat maklum. Kita baru ni hari apa? Selasa. Tak kita tengok hari Selasa tak. Ni dia kata hari Jumaat. Jika puasa itu jatuh ia pada hari Jumaat, maka malam Lailatul Qadar pada malam 29. Hak ni kalau boleh tulis. Mau nak cari balik dalam kitab tu tahun depan berkata Imbah. Tulis buat nota tepi. Garis tandu balik lagi tulis. Hak tu homework. Kalau nak siapa yang tak tulis bulan depan dia main cek tak tulis biar atas meja. Jika awal puasa pada hari Ahad, maka iaitu malam 27. Baik, tak sah hari apa? Hari Ahad. Ni hari Senanian pula, hari Senin. Orang lama panggil hari Senanian. Dan jika awal puasa pada hari Senin, hari Senin maklum jatuh malam berapa? Jatuh malam 29. Tak sah Jumaat pun jatuh malam 29. Hari Isnin pun jatuh malam 29. Kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh malam 29. Dan jika awal puasa pada hari Selasa, tahu ni yang kita kenal ni, hari Selasa, maka iaitu malam 25. Kemungkinan besar jatuh malam 25 Ramadan. Jatuh malam 25 Ramadan, hari Selasa. Maklum. Mau tak bacanya rugi tak? Rugi. Dia pergi baca hak depan tu kadang-kadang dia bukan ada poin sangat yang boleh guna bulan Ramadan ni. Hak ni kita ambil.